Mana satulah rumahnya ni. Tak ada orang pula nak dapat tanya ni. Yang ni kot. Alah, mana satu ni nak cari unta tak dapat. Unta pula. Kambing lah, bukan unta. Yang ni kot. Okey, ni lah. Akhirnya, nombor satu yang kita cari, kita tak temui. Inilah rumahnya. Lagi tekan loceng. Ting tong. Assalamualaikum. Banyak yang saya belajar sebenarnya kan. Bila kita nak jadi usahawan yang berjaya, kita kena belajar daripada kesilapan orang. Bukan daripada kejayaan. Kambing ternak kita buat lawak setiap masa. Kambing ternak kita bila lapar dia mengada. Kambing ternak kita satu geng memang gila. Kambing ternak kita, yeah, yeah. Inside job kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Hairul ya? Ya, saya, betul. Alhamdulillah, akhirnya saya jumpa juga. Allah Saya tadi berlari daripada ujung sana tu. Jauh? Kena kejar. Kena Alamak. kejar dengan anjing. Rupanya kena kejar rupanya lah. Dia bergurau. Alamak. Tapi bila cari nombor satu tu dah jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa juga. Okey, jom masuk. Masuk dalam Boleh, jom masuk. Mari kita. Makin lebat pula Betul lah lah, hujan, sekarang Encik Hairul. Betul. Sekarang tengah musim agaknya kan. Ya. Masya Allah, Encik Hairul. Banyaknya binatang. Itulah rezeki kumpul sikit-sikit. Alhamdulillah. Agak-agak ada berapa ekor dalam? Dalam ni kita ada lebih kurang 6 ke 7 spesies haiwanan dalam ni. 6 ke 7 spesies juga. Betul. Tapi saya macam ada bau-bau buaya. Alamak, betul. Betul ada. Betul ada. Mari nak tengok. Boleh, jom. Saya tunjuk. Saya, Boleh. Jom tengok buaya. Tadi sebelum hujan, buaya ni tak angkat kepala. Betul. Bila time hujan dia angkat kepala. Dia suka air kot. Dia suka air. Oh, suka tengok suka hujan air. lah dia. Mungkin. Tapi sebenarnya Encik Hairul, saya ni datang bukan melawatkan saja je. Ya ke? Saya sebenarnya ada niat nak nak cari daging kambing untuk kekar. Oh. Tapi tak ada pula kambingnya kat sini. Oh, bukan kat sini. Lah, tu kat mana? Kita ada ladang dekat Sepang. Allah, maklumat saya dapat salah lah. Salah. Okey, kalau nak tengok tu kena pergi ladang. Ladang dekat Sepang. Ladang Kita kat pergi Sepang. sana. Tapi sebelum tu kita nak borak-borak santai Boleh. lah kan. Sambil-sambil kita tengok buaya ni kan. Macam Cik Hairul sendiri, banyak hobi. Apa hobi yang paling betul-betul Cik Hairul minat lah? Kalau tanya saya, haiwan lah. Sebab itulah rumah saya penuh dengan haiwan. Haiwan eksotik saja ke ataupun apa-apa haiwan pun memang? Kalau tanya saya jujur, semua haiwan lah. Semua haiwan. Semua haiwan. Pencinta haiwan lah ni. Ya, Cik Hairul, betul. Kan? Maknanya paling pantang kalau nampak orang aniaya haiwan lah. Betul. Sebab kita sayang haiwan kan. Jadi memang minat ni memang daripada kecil ke macam mana? Betul. Daripada kecil. Daripada kecil. Daripada kecil kita minat haiwan sampailah ke besar ni. Sampailah ke besar ni. Semuanya memang satu keluarga minat ke macam mana? Boleh dikatakan satu keluarga minat. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya bukan pasal hobi haiwan ni aja. Betul. Saya nak tahu juga lagi ada banyak cerita inspirasi sambil-sambil kita jalan lagi boleh? Boleh. Nak jalan kalau boleh atas. Ada berapa tingkat lagi? 10 Jangan bukan. Sini 3 tingkat 3 tingkat je. Banyak pula tingkatnya. Demam Piala Dunia FIFA 2026 kini bukan sahaja dirasai di stadium dan di kaca televisyen anda tetapi turut mewarnai suasana di pusat-pusat tumpuan orang ramai. Sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM terus membawakan kehangatan kejohanan bola sepak terbesar dunia ini kepada penonton tanah air. Untuk itu, jom ikuti saya saksikan bagaimana bola sepak bukan sahaja memikat peminat sukan tetapi turut menarik pengunjung, menjana aktiviti ekonomi dan menghidupkan suasana riadah bersama keluarga. Suasana
Piala Dunia diterjemahkan melalui dekorasi bertemakan bola sepak. Aktiviti permainan, sesi bergambar, promosi jualan serta ruang interaksi yang memberi pengalaman berbeza kepada pengunjung. Inisiatif seperti ini bukan sahaja memeriahkan sambutan Piala Dunia 2026, malah menjadi tarikan tambahan kepada orang ramai untuk keluar beriadah, membeli belah dan meluangkan masa bersama keluarga. Inilah yang menjadikan sambutan Piala Dunia lebih dekat dengan masyarakat. Ia diraikan secara bersama dalam suasana yang inklusif dan menghiburkan. Secara tidak langsung, bola sepak bukan sahaja menyatukan peminat tetapi turut menjadi pemangkin kepada pergerakan ekonomi komuniti. Gabungan elemen sukan, hiburan dan kekeluargaan inilah yang menjadikan program seperti ini relevan dan dekat dengan masyarakat. Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja dapat dirasai melalui siaran langsung dan sorakan penyokong di rumah, tetapi turut hidup dalam suasana masyarakat seperti yang dapat kita lihat di sini. Inisiatif Pusat Membeli Belah ini membuktikan bahawa bola sepak mampu menjadi medium hiburan, riadah keluarga dan pada masa sama membantu merancangkan aktiviti ekonomi setempat. Faiz Syairah Nizam, preview kopi untuk anda. Alhamdulillah Cik Hairul, sampai juga saya ke ladang Cik Hairul ni yang diberi nama Hairul Agro Farm. Betul bang. Macam mana tu nak cerita awal dia, macam mana boleh tercetusnya dapat ilham Hairul Agro Farm? Okey, Khairul ni sebab nama saya Khairul lah. Ya. Khairul Johari. Argo ni sebab kita buat peternakan kambing. Jadi bila Argo tu kita masukkan Khairul dengan Argo, farm ni sebab ladang lah. Jadi sebab tu kita buat Khairul Agro Farm. Khairul Agro Farm. Di situlah tercetusnya. Pada tahun berapa tu Cik Hairul? Kita start pada tahun 2024. 2024. Oh, lepas Covid tu tak lama lepas tu Ya, terus terus jalan. kita terus start terus jalan terus waktu tu. Antara produk utama yang Cik Hairul ada di sini? Okey, kita terfokus pada untuk kambing akikah, kambing korban dengan jualan daging. Dan juga jenis-jenis baka kambing adakah banyak lebih daripada satu? Kita ada banyak jenis lah. Kita ada feral, kita ada jamblo, kita ada Santa Ines, kita ada boar. Ada lebih kurang dalam 10 ke 15 jenis baka kambing lah kat sini yang kita buat jualan. 10 ke 15 jenis baka betul. kambing. Saya dengar nama pun dah unik, tak tahu dia macam mana. Betul, nanti saya tunjukkan nanti. Nanti boleh tunjuk Boleh saya tunjukkan. Okay, mari kita sambung jalan. Encik Hairul, kalau tengok kambing-kambing ni, saya pun jadi semangat nak jadi usahawan kambing. Alhamdulillah, syukur. Tapi orang tak tahu. Betul. Sebagai usahawan pasti ada cabaran. Betul, tak nafikan. Kalau boleh kongsikan 2 cabaran yang paling besar yang Cik Hairul pernah hadap yang tak boleh lupa. Okey, 2 cabaran paling besar lah dalam ternakan kan. Saya rasa mana-mana peternak akan hadapi benda yang sama. First kali, kematian. Kematian dari segi kelahiran lah. Selalunya bila kelahiran, kadang-kadang ibunya tak ada susu yang cukup. Jadi anak dapat susu yang cukup. Cuaca, itu menyebabkan kematian lah. Yang kedua yang selalu berlaku adalah kenaikan kos bahan makan dia. Sebab kos dedak dia tinggi. Untuk kambing ni seekor purata average dia akan makan 1 guni dedak. Maknanya kalau kita ada lebih kurang kat sini lebih kurang 150 ke 200, maknanya kita perlukan 200 guni dedak. Guni dedak. Bayangkan kalau 1 guni dedak naik RM10 pun dah hampir kos kenaikan sebulan dah ke RM2,000 dah kos over expenses kita. Adakah dia berkaitan juga dengan usia kambing tu? Makin berusia makin banyak jumlah dedak yang dia makan. Tak juga, tapi dia lebih pada bergantung harga pasaran dedak tu sebenarnya. Harga pasaran Ya, tu, betul. Tu antara cabaran dia, Betul. 2 cabaran ya. Dua Kematian dengan apa tu Kos turun makan. kos makan ya. Ya, betul. Lagi satu ni kita nak tahu juga ni. Sekarang media sosial, zaman Ya, media betul. sosial, mesti kita nak tahu strategi mana yang paling berkesan kalau kita ni sebagai peternak ni perlu tahu. Okey. Saya dah pernah cuba pada 2 platform, itu TikTok dengan Facebook. TikTok, kalau tanya saya, dari segi pemasaran melalui TikTok, dia punya impact dia sangat tinggi. Sangat tinggi. Tapi malangnya rule baru pada TikTok sekarang dah tak benarkan untuk mempromosi haiwan hidup. Jadi sekarang saya beralih pada Facebook dan alhamdulillah juga Facebook pun dia punya dari segi audiens trafik yang datang dia lebih tinggi. Jadi untuk peternak saya sarankan kita gunakan 2 ni lah, 2 TikTok platform je dan Facebook. Menarik juga ni. Selain daripada kawasan kita tengok ni kandang kambing ni,
di sebelah sana ada apa pula Encik Hairul? Okey, dekat sana kita ada kambing untuk pengunjung main lah. Kat sana ada kambing pygmy, kita panggil African pygmy, kambing kedil. Kambing kedil dia tak besar lah, saya tak besar, kecil. dia comel-comel aje. Oi. Boleh tengok nanti. Boleh tengok ke sana? Boleh. Boleh lah. Jadi kita boleh pergi ke sana naik kambing lah. Boleh. Boleh. Okey, saya kena ambil yang besar lah. Boleh. Tamat weh. Mari beli tulang tengkuk RM35 saja. Kalau nak RM3 tengkuk saya lah. Boleh tak Encik Hairul? Boleh, lulus. Lulus je. Lulus. Oh, maknanya saya boleh jual daging kambing dengan Dah daging boleh lembu. bekerja dengan saya dah ni. Boleh bekerja dengan saya. Saya daftar hari ni. Boleh. Tapi Encik Hairul, saya nak tahulah, saya difahamkan Encik Hairul ni nak kembang ataupun lebarkan sayap tu ke seluruh Malaysia. Mana satu Malaysia ni setiap negeri insya-Allah ada Hairul Agrofarm. Agrofarm, betul. InsyaAllah. Okey, perancangan saya lah. Ini perancangan kita. Tapi Ya. awak yang akan tentukan lah. Tapi dari segi perancangan saya target kita akan buka cawangan di Johor, di Kedah, Sabah dan Sarawak. Tapi untuk yang setakat hari ini, kita ada dekat 3 tempat lah. Dekat Sepang sekarang dekat sini. Kita ada dekat Sendayan. Juga kita ada dekat Rembau. Oh, Rembau pun ada Rembau pun juga. ada. Tapi Rembau kalau- paling cantik tempat tu. Sebab di bawah Gunung Datuk. Masya-Allah. Pemandangan dia cantik. Pemandangan dia kat situ. Betul. Kalau di Borneo Ya. pula, Sabah dan Sarawak macam mana Encik Hairul? Itulah, kalau ada rezeki kita perancangan untuk masa panjang nanti, kita akan cuba buka di Sabah dan Sarawak. Sebab sana demand dia tinggi. Demand tinggi. Ya, betul. Demand dia terlampau tinggi sana, insya-Allah. Oh, maknanya kita boleh venture kedua Boleh. Kita Oi. sama-sama buat sama-sama, insya-Allah. Alhamdulillah. Yati lah seronok nak dengar Betul. tu. Tapi kalau kita dapat tengok sekarang ni, yang belah kanan ni adalah daging kambing. Betul, daging kambing. Dan juga Sini daging lembu. Daging Betul. lembu ni memang dia ada tempat khas ke ataupun macam mana? Okey, untuk lembu, kita akan bawa lembu daripada sini, kita akan bawa pergi ke rumah sembelihan. Rumah sembelihan kat Bangi. Siantan Green, kemudian daripada lepas sembelihan tu baru bawa ke sini. Ini prosedur memang yang ditetapkan oleh veterina lah. Kita boleh sembelih sini. Mesti disembelih di rumah sembelihan. Sini hanya dibenarkan untuk Untuk buat sembelih jualan. kambing. Jualan dan bela saja. Oh, kalau yang ada sembelih memang tak boleh di sini Lembu. Lembu tak boleh kan? Betul. Kalau kambing ya boleh kan? Boleh. Dia memang ada tengok spek kat kawasan ni, tengoknya sesuai hanya untuk kambing sajalah. Betul. Dan kalau macam Encik Hairul sendiri kan, bila order terlampau banyak, macam mana dapat pastikan stok tu sentiasa ada? Okey, selalunya kita banyak berkawan dengan peternak-peternak lain lah. Anda kata kalau stok saya tak cukup, ada orang akan pinjam, saya akan pinjam daripada mereka. Dan kalau stok mereka tak cukup, dia akan pinjam daripada saya. Jadi untuk bahagian peternakan ni memang kita kena banyak networking lah. Kena Dengan banyak kawan-kawan. networking. Kena banyak berkawan dengan orang. Tu dah kira tips dah tu. Ya, betul. Kena catat tu, tips untuk kejayaan kena Betul. banyak networking. Ya, tak boleh betul. seorang-seorang. Kata, Betul, kita kena ramai kawan. Kena ramai kawan, dapat bertukar-tukar idea Ya, sekali. betul. Dan juga waktu hari yang pack adalah waktu Okey, hari. untuk hari yang paling pack adalah hari Sabtu dan Ahad. Sebab Sabtu Ahad ni untuk jualan lembu. Tapi untuk kambing, selalunya yang pack pada hari Rabu, Khamis, Jumaat. Kambing, Rabu, Khamis, Jumaat. Sebab orang buat kekah, kenduri Sabtu Ahad. Untuk lembu pula, banyak orang beli untuk masak terus. Jadi cuti Sabtu Ahad, jadi banyak orang beli terus balik masak. Boleh masak untuk nak buat apa tu stok pun boleh Ya, juga macam tu betul. kan. Jadi kalau macam tips untuk memastikan kita dengan customer tu kita kena jaga dia macam mana, sebab kebanyakan saya tengok tadi macam dah biasa dengan Cik Hairul. Maknanya itu adalah regular customer Dia Pelanggan bukan tetap. regular sebenarnya. Ya. Semua kebanyakan first time. Kenapa dia buat Tapi macam tadi? diorang ni banyak follow saya dekat Facebook. Bila banyak follow Facebook, kita banyak lawan diorang, berkawan dengan diorang, layan diorang. Jadi diorang datang sini untuk support saya selalunya. Selalunya makcik-makcik sebab follow saya kat Facebook semua umur 55 ke 65 ke atas. Masya Allah. Jadi saya banyak touch dengan diorang, tanya khabar diorang kan. Banyak bila kita selalu tanya khabar diorang, diorang akan datang sini sebagai kawan, bukan sebagai pembeli. Diorang datang sini sebagai kawan. Sebenarnya saya nak minta motivasi lagi ni, tak cukup lagi Alamak, ni Cik Hairul. boleh Tapi nanti kita. saya nak cari kawasan yang untuk kita boleh minum-minum, Boleh? dapat kopi. Saya ada tempat. Ada tempat Ada tempat. Malam ni boleh? Boleh, malam kita jumpa sana. Malam pergi jumpa, tapi Boleh. hari ni saya nak tolong jual lah bagi habis. Boleh? Beli cepat, kalau tidak saya tak boleh balik. Cepat lah boleh. Turun harga sikit boleh aja. Boleh. Kita ikut yang saya pernah dengar lah kan. Dia kata nak meh. Macam tu. Pernah dengar lah. Apa yang saya terbayang sebab saya budak sains. Jadi yang saya terbayang ialah kambing ini salah satu daripada haiwan ruminan. Ada 4 perut lah, macam lembu juga. Kambing grill tu saya terbayang yang smoky, bila dibakar dengan sempurna dia akan menghasilkan isi yang lembut dan juicy lah.
Kalau kambing selalu kalau saya terbayang bau kandang dia. Pernah bau lah kandang dia, bau kuat sikit lah. Anak-anak saya yang baru lahir, saya akan pakai susu kambing lah untuk hilangkan kuning tu. Turunkan kuning. Kalau dekat dunia ni kira-kira dalam 300 jenis baka kambing yang ada dalam dunia. Dan kalau dekat Malaysia ni antara yang famous adalah baka boar yang selalu kita guna untuk daging lah. Lepas tu janabari, jenis yang kacang. Itulah antara yang famous lah dekat Malaysia ni. Saya rasa ada banyak, tapi yang setakat ni yang saya tahu, yang saya pernah nampak dekat TV ada kambing savana, kambing Kashmir yang dekat Malaysia lah, dan juga kambing damara. Kambing yang saya tahu yang macam kambing gunung tu, ibex tu lah, itu saya tahu. Lepas tu kalau kat Malaysia, kalau yang biasa saya nampak adalah kambing biri kat kampung kan, kambing biri dengan kambing yang biasa buat kambing-kambing. Kita buat sembelih tu lah, kita biasa tengok lah. Yang lain saya tak pasti sangat. Masakan kambing saya paling minat masak lomak kambing salai. Oh, tu memang favourite saya lah. Tu memang kalau balik negeri memang saya cari. Bagi saya, kari, kurma dengan western lah. Yang saya paling suka sebenarnya ialah sup kambing lah. Sup kambing atau kambing masak merah, resepi mak saya. Sebab sup kambing tu dia ada rasa otentik dengan daun sup, rempah-rempah. Sebab saya pun orang yang suka savoury, flavorful. So saya sangat sukalah sup kambing tu. Kopi Ekonomi, secawan kopi, sejuta inspirasi. Dan kali ini bersama dengan insan hebat, segak orangnya tinggi lampai, Encik Khairul ataupun nama penuhnya bagi saya ingat ya. Encik Khairul Johari bin Muhammad Deni. Ya, betul. Alhamdulillah. Itulah Encik Khairul. Tadi kita dah menyembang kat rumah, pergi pula kat ladang pula. Sekarang ni kita nak sembang perkara-perkara yang boleh memberi inspirasi kepada penonton kita. Alhamdulillah, boleh. Kita nak tahulah kan Encik Khairul, apa motivasi yang membuatkan Encik Khairul berani untuk teruskan cabaran, apa saja cabaran yang datang, Encik Khairul boleh teruskan. Okey, kalau tanya saya punya role model saya ataupun saya punya apa kita panggil? Kata-kata bukan, kita punya orang yang kita inspirasi tu. Role model betul. Role model, betul. Figura. Okey, saya punya figura saya adalah Jack Ma. Okey, Jack Ma ni dia bermula daripada bawah juga, and then pada umur 40 dia ada sebut buat apa yang kita suka. Dan dari situlah kehidupan yang bermula pada umur 40. Jadi pada umur 40 tepat saya bermula bisnes saya lah, iaitu peternakan kambing. Jadi daripada situlah ya. Betul. Daripada role model tadi, siapakah insannya? Jack Ma, Jack Ma, pengasas Alibaba. pengasas Alibaba. Ya, betul. Yang itulah bila ada apa-apa cabaran dalam usahawan ni, Encik Khairul tetap jalan ya. Saya banyak fokus pada punya kata-kata motivasi dia. Tapi kita nak tahu juga dah ada kata motivasi, memang tak lari. Bila dalam dunia perniagaan ni ada cabaran turun naik dia, Betul. mesti ada kenangan pahit manis yang Encik Khairul Betul. tak boleh lupakan. Betul. Apakah antara kenangan? Okey, kenangan yang paling manisnya, kita ambil yang tak manis dululah. Ya betul. Tak manisnya, sepanjang saya mula berniaga ni, banyak kambing mati. Sebab kita tak pernah ternak kambing. Tak pernah ternak kambing, tiba-tiba kita ternak kambing, kambing mati sampai satu tahap saya rasa saya dah fed up. Saya dah fed up, saya rasa macam dah, aku rasa bukan dunia aku lagi dah. Bukan dunia aku lagi dah. Sampailah satu waktu tu saya ada jumpa seorang hamba Allah ni, dia cerita dengan saya, bila kita buat sesuatu ni kita kena banyak berserah pada Tuhan. Itu dia bagi saya kata motivasi, dan dia bagi saya sepotong ayat, iaitu surah Al-Ghafir ayat 44, wa fawwidu amri ila Allah innallaha basir bi ibad. Maksudnya kita serahkan segala usaha kita serahkan segala nasib kita serahkan kambing-kambing kita itu pada Allah. Waktu tu. Dan waktu tu saya mesti berfikir, betul ke kan? Dan dia katakan saya, sujudlah selama mana kau boleh sujud, dan kau sebutlah ayat tu berkali-kali sampai kau rasa lapang. Dan saya buat. Sampai tu tahap tu saya lega, saya masuk kandang, saya kata aku serahkan semua ni pada Allah waktu tu.
Dan alhamdulillah, sejak pada tu kambing saya tak pernah mati dah. Sampai ke hari ni. Subhanallah. Punya dah hilangkan keraguan tu, berserah 100% Betul, kepada kita Allah. serah. Kita serah segalanya. Dan waktu tu saya punya itulah hamba Allah tu dia ajar saya, bila kita buat sesuatu ni kita buat kerana Allah waktu tu. Dan itulah yang saya ikut, dan segala pendapatan yang saya dapat saya bagi dua. Separuh pada zakat, separuhlah pendapatan saya. Berapa yang saya dapat, itulah yang saya akan bagi pada zakat. Allah. Dia ajar saya macam tu waktu tu. Dan bila saya ikut, alhamdulillah perjalanan kambing saya sampai hari ini lancar. Lancar sangat. Alhamdulillah. Pokoknya di sini adalah betulkan nawaitu kita terlebih dahulu. Betul. Dan kemudian kita serahkan perjalanan hidup kita serahkan. Kalau kita ada keluarga kita, anak-anak kita, kambing-kambing saya semua saya serahkan kepada Tuhan. Dan alhamdulillah bila saya serahkan semua, saya betulkan niat, saya kata aku buat ni kerana Allah, dan apa yang aku dapat kita akan kongsi balik dengan jalan tu. Dan alhamdulillah perjalanan tu mudah. Dipermudahkan. Dipermudahkan juga makanan kita ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih. Allah. Okey. Itu kopi, yang ni coklat. Alhamdulillah. Okeylah. Itulah dia, kita kena betulkan awal itu, Betul. serahkan semuanya, tahu kita tahu konsep kita dalam kehidupan ni semuanya pinjaman. Betul. Pinjaman juga ni ada berkaitan dengan ramai di luar sana yang memang nak jadi usahawan seperti mana Encik Hairul kan. Tapi takut nak mula. Apa nasihat praktikal yang boleh bagi pemula-pemula di luar sana? Okey, banyak usahawan ni, dia banyak bermula, dia banyak berfikir. Sebab kita bila berfikir-fikir, contohlah kita nak pergi ke satu jalan sebagai contoh satu jalan tu. Bila kita banyak fikir, kalau aku jalan-jalan ni nanti pokok tumbang tak? Kalau aku jalan nanti berlubang tak? Kalau aku jalan ni jalan lurus tak? Sebenarnya sebab bila banyak berfikir, kita tak sampai ke tujuan. Sebenarnya apa yang kita buat adalah kita bertindak dulu. Action dulu Action je. Maknanya tak payah fikir, kita jalan dulu. Sebab kalau kita berfikir, akhirnya kita tak jalan. Kita tak tahu perjalanan tu. Dan banyak yang saya belajar sebenarnya kan, bila kita nak jadi usahawan yang berjaya, kita kena belajar daripada kesilapan orang, bukan daripada kejayaan. Sebab kalau kita belajar daripada kejayaan orang, sebagai contohlah, sebagai contoh, bila kita belajar kejayaan orang, orang banyak cerita tentang kejayaan, tapi belum tentu perjalanan cerita dia tu sama dengan perjalanan cerita. Tapi bila kita belajar kesilapan dia tu, kita dah melompat daripada lubang-lubang yang sepatutnya kita dah lompat tu. Jadi sepanjang hidup saya tak pernah mengambil inspirasi daripada kejayaan orang. Saya banyak belajar daripada kegagalan orang. Kegagalan ya? Ya, betul. Sebab daripada kegagalan itulah kita tahu jalan mana yang patut kita pilih. Sebab bila kita belajar kejayaan, belum tentu perjalanan sama. Tapi kalau kegagalan tu, kita lompat, maksudnya kita dah tentu berjaya. Dah tentu berjaya. Ya, betul. Masya Allah. Okey, cantik. Ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Hairul sudi memberikan tips, perkongsian, kejayaan dan juga pahit manis kehidupan dalam menempuhi cabaran sebagai seorang usahawan. Ya, betul. Jadi, kita makanlah. Boleh, alhamdulillah. Sila jamah air kopi dulu, betul. macam mana dapatkan rasa. Alhamdulillah. Okey? Sedap. Alhamdulillah. Baik, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton Kopi Ekonomi yang setia bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang dalam Kopi Ekonomi, secawan kopi, sejuta inspirasi. Okay. Alhamdulillah. Rezeki dalam peternakan bukan datang kerana banyaknya kambing, tetapi kerana amanah kita menjaga setiap ekor yang diamanahkan. Alright. Terbaik sekali lah. Tantangan lupa. Tantangan ke hujung.